and dah settle. Assalamualaikum and hello semua. So hari ni kita nak tengok soalan permutation combination. Ni jenis-jenis soalan tak famous sikit lah. Sebab selalunya kita tahu permutation combination je soalan ayat. Ni kalau dia bagi macam ni kita nak solve. Okay. So you kena ingat dia punya property. Okay. Jom baca. Cakap if 30CR equals to 30CR plus 4, find the value of R. Okay. So maybe korang macam, oh ini 30, ini 30, so mestilah bawah ni sama. By right, memanglah. Sebab kalau 30C5 mestilah sama dengan 30C5. Jadi kalau korang samakan bawah ni, you takkan dapat tahu dia akan jadi apa. R equals to R plus 4. Jadi nak dapatkan R, ni pindah sana jadi kosong sama dengan 4. Betul ke? Salah. So, satu lagi you all kena tahu what is the property of C ni. Okay. So, jom kita tengok. So, for combination property dia gini. You akan ada macam ni, tengok. NCR akan sama dengan NCN minus R. Tengok ni. Atas sama, tapi bawah ni apa? R ni akan sama dengan N tolak R. Okay. So, by applying this property, apa kita boleh buat? Kita boleh gunakan info yang di atas untuk try solvekan soalan ni. So, jom kita tengok. Apa kita boleh buat? Kita akan ganti lah balik. Okay, N tu 30. 30 so ganti 30. And then N ni 30 juga sama lah. Literally the same. N. Okay. And then R ni still R sama. Tapi, yang ni. N tu berapa tadi? 30 kan? So, kita ganti 30. Tapi R kat sini apa jadi? R kat sini is ni lah. So, apa R sini? Bukan R je. The whole thing which is R plus 4. So, ni kan N minus R. So, 30 minus kan. Jangan lupa bracket R plus 4. And then dah lepas tu nak buat apa? Since kita dah guna property ni, since dia sama. So, kalau ini dah sama, bawah ni mesti sama lah. So, apa jadi? So, kalau you tengok, dah jadi. Dah sampai sini, jangan cakap tak tahu buat pula. You algebra sikit, akan dapat lah gini. And then, R sama dengan berapa? R samalah dengan 13. And dah settle.